Keping emas yang saya pegang ini mungkin nampak kecil, tetapi bila dikumpulkan semuanya, jumlahnya sudah hampir 200 gram atau bernilai sekitar RM140,000 pada hari ini. Yang menariknya, kita tak perlu keluarkan RM140,000 sekaligus untuk beli emas. Anda kumpul sedikit demi sedikit dari RM100, RM200, RM300 dan lama-kelamaan jadi harta yang tak perasan ia sedang berkembang. Prinsipnya mudah. Bila ada emas, anda ada duit. Anda tidak perlukan modal yang besar untuk bermula. Dengan Public Gold, simpanan emas boleh bermula serendah RM100 melalui akaun emas Gap. Setiap RM100 itu direkod setiap gram emas dalam akaun anda. Dan bila cukup gram, anda boleh keluarkan dalam apa sahaja saiz emas fizikal yang anda mahukan. Tidak ada komitmen bulanan, tidak ada syarat ketat, anda hanya simpan mengikut kemampuan. Dan emas yang terkumpul ini bukan sekadar untuk disimpan tanpa tujuan. Apa sahaja matlamat kewangan jangka masa lebih dari 2 tahun, semuanya sesuai dibekukan dalam bentuk emas. Nak kahwin, nak lansaikan hutang, nak pergi haji, nak reward diri dengan percutian mewah ke Eropah, anda boleh rancang semuanya melalui tabungan emas. Bila sudah capai target gram emas, boleh jual emas tersebut dan hasilnya boleh digunakan untuk tujuan simpanan anda. Bagi yang berminat untuk mulakan simpanan dalam bentuk emas fizikal bersama Public Gold, anda boleh klik ni di bio saya atau hubungi saya. InsyaAllah saya akan bantu guide sebaiknya.